Rakyat Malaysia perlu tahu satu perkara yang sangat merisaukan tentang pengurusan aset negara. Pada November 2023, tanah bandar Malaysia seluas 75 ekar telah disewakan kepada Sim Leisure Group, sebuah syarikat tersenarai di Singapura, untuk tempoh 15 tahun dengan pilihan sambungan 15 tahun lagi. Maksudnya, potensi tempoh sewaan sehingga 30 tahun. Tetapi cuma setahun berlalu, pada Disember 2024, perjanjian itu dibatalkan oleh kerajaan. Akibatnya, kerajaan akhirnya membayar pampasan sebanyak 46.67 juta ringgit kepada syarikat Singapura tersebut bagi menghentikan tindakan undang-undang. Ini bukan jumlah kecil. 46.67 juta ringgit wang rakyat hangus begitu saja hanya kerana satu perjanjian ditandatangani kemudian dibatalkan tidak lama selepas itu. Soalan saya mudah. Kalau rancangan jangka panjang untuk bandar Malaysia belum jelas, kenapa tergesa-gesa menandatangani perjanjian sewa untuk tempoh sehingga 30 tahun? Siapa yang meluluskan perjanjian ini? Siapa yang menasihatkan kerajaan? Siapa pula yang membuat keputusan untuk membatalkannya? Dan kenapa rakyat hanya tahu tentang pampasan ini selepas ia muncul dalam laporan tahunan sebuah syarikat tersenarai di luar negara iaitu Singapura? Kenapa kerajaan Malaysia sendiri tidak mengumumkannya secara terbuka? Ini soal ketulusan. Kalau benar kerajaan bercakap tentang reformasi, accountability dan tata kelola, maka kerajaan mesti menjelaskan perkara ini dengan telus. Bukan diam-diam bayar pampasan, kemudian tunggu laporan syarikat asing mendedahkannya. Saya juga mendesak supaya satu SOP yang jelas diwujudkan untuk semua perjanjian berkaitan tanah dan aset strategik negara. Sebelum sebarang kontrak jangka panjang ditandatangani, mesti ada semakan menyeluruh terhadap rancangan pembangunan, implikasi kewangan, risiko pembatalan dan potensi pampasan. Janganlah tanda tangan dulu, batal kemudian, rakyat buta-buta bayar pampasan akhirnya. Perkara seperti ini tidak boleh menjadi budaya. Mereka yang bertanggungjawab mesti dinamakan. Rakyat berhak tahu siapa yang membuat keputusan, siapa yang cuai dan kenapa wang rakyat perlu digunakan untuk membayar kesilapan ini. Ini bukan wang peribadi sesiapa. Ini wang rakyat.